Bekas pelakon yang juga balu kepada Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Datin Sri Zizi Ezeta dilihat telah memadam semua foto yang sebelum ini dimuat naik di akaun Instagram miliknya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarham. Di bahagian Instastory pula, Zizi hanya berkongsi sebuah video majlis tahlil malam ketiga untuk arwah suaminya disertakan caption ringkas, "Tahlil malam ketiga," tulisnya bersama emoji hati berwarna putih. Punca Zizi mengambil keputusan memadam semua hantaran gambarnya tidak dapat dipastikan dan tindakan itu menimbulkan persoalan dalam kalangan pengikutnya. Zizi dan Allahyarham Bung Mokhtar berkahwin pada tahun 2009 dan pasangan itu dikurniakan 4 orang anak. Pada Jumaat lalu, Allahyarham Bung Mokhtar yang juga ahli Parlimen Kinabatangan menghembuskan nafas terakhir akibat kegagalan buah pinggang serta jangkitan kuman pada paru-paru di sebuah hospital di Kota Kinabalu, Sabah. Semalam, melalui Instastory, Zizi memuat naik satu lagi hantaran yang menyingkap kebaikan arwah suaminya dan menyatakan bahawa nasihat yang pernah diberikan Allahyarham akan sentiasa diingati. Menurut Zizi, dia amat menghargai segala jasa dan kebaikan yang dicurahkan suaminya sepanjang mereka bersama dan perkara itu akan terus disimpannya sebagai kenangan paling berharga. Zizi juga meluahkan rasa syukur kerana walaupun suami tercinta telah pergi, pengorbanan dan kebaikan Allahyarham masih menjadi sebutan ramai hingga kini